Okay, Assalamualaikum. Salam trader semua. Hari ini saya nak share satu info yang sangat menarik ya, magic ya. Okey, ini adalah candle gold untuk time frame H4 yang mana hari ini hari Ahad, Sabtu dan Ahad adalah market gold cuti ya untuk MT4, MT5 ya. Okey, ini pada hari Jumaat pagi 18 hari bulan gold close pada harga paling rendah 4834. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita nampak macam gold nak fly ya. Jadi kalau siapa buy dekat sini, kalau naik dia akan profit, tapi kalau turun sama ada dia kena cut loss ataupun MC ataupun floating besar. Okey, pada hari Jumaat dan Sabtu ni market gold sebenarnya dia masih aktif. Cuma dalam MT4 dia tutup. Okey. Tak ada siapa tahu pun market gold ni nak naik ataupun nak turun pada hari Isnin. Okey, sebagai magicnya sebenarnya korang dah boleh tahu dah. Pada hari Sabtu dan Ahad, kita dah boleh tahu dah market gold ni turun ke naik. Dengan satu cara, korang kena masuk dalam platform ni. Ni adalah kripto. Dalam kripto, market gold dia tak pernah cuti. Kalau kita tengok time frame H4 dekat forex, dia berhenti dekat sini. 4834 dekat sini ya. Dekat sini. Ni adalah time frame candle H4 pada hari Jumaat, pada hari Sabtu dan Ahad. Sebenarnya market gold dah turun sampai sini. Dia turun 4775. Maksudnya kalau trader forex buy dekat sini, dia dah floating besar ataupun dia dah kena cut loss ataupun MC account dia. Jadi korang tak perlu nak buat ramalan lagi, nak buat analisa. Sebenarnya korang dah boleh tahu dah Sabtu dan Ahad market gold sebenarnya dah turun sehingga capai 4775. Jadi besok hari Isnin belum confirm lagi sama ada dia nak naik ataupun nak turun. Tapi secara tepatnya market gold dah turun sehingga 4774. Jadi korang sebagai trader semua dah boleh tahu dah sama ada korang dah loss ataupun profit pada hari Isnin. Okey, wassalam. Semoga info ni membantu.